Dalam era bola sepak moden yang gemar menggunakan tactical false nine, perlawanan suku airing ketiga ini bakal menemukan dua penyerang nombor 9 sejati paling berbisa di dunia. Kita tengok pertemuan dramatik antara pasukan Norway menentang salah satu pasukan pilihan utama kejohanan iaitu pasukan England. Suku air berstatus heavyweight ini dijadualkan akan berlangsung pada hari Ahad 12 Julai 2026 tepat jam 5 pagi waktu Malaysia. Pertarungan hebat ini bakal dipentaskan secara langsung daripada Hard Rock Stadium di Miami, sebuah gelanggang yang terkenal dengan atmosfera yang sangat meriah. Mata dunia pastinya tertumpu kepada pertemuan fizikal dan mental antara mesin gol Norway iaitu Erling Haaland dan juga kapten berkarisma pasukan England iaitu Harry Kane. Jika Haaland mengancam benteng lawan dengan kekuatan fizikal serta larian pemusnah beliau, Kane pula menawarkan kualiti hantaran kreatif dan ketejaman penyudah bertaraf dunia. Adakah disiplin skuad Norway mampu menyekat kemarahan The Three Lions, ataupun adakah pengalaman barisan bintang England akan terus mendominasi perlawanan ini? Komen di bawah siapa sebenarnya penyerang nombor 9 yang korang rasa akan menjaringkan gol dulu. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ini dekat kawan-kawan korang.